Budu Kak Yah ni jelira, nyakut, sedap sengoti. Budu bereka. Kalau musim dia orang nak cari budu bereka kena bagi bulan 5 sampai bulan 10. Lepas bulan 10 ni, bulan 11, 12 ni ya acur lah. Ni pun nak acur dah budu ni. Kalau Kak Yah kucai ya repuk dah. Budu bereka ni maksudnya budu kan? Ada ikan bilik. Ada ikan bilik dah acur gini. Ni kalau hok pekat gini ibu budu ni, ibu. Oh, ibu budu. Ibu budu. Lalu Kak Yah nak buat bicai budu ibu ni boleh sebotol lagi. Kak Yah capung air garis, basuh-basuh ya. Nak capung air garis pun kena pandai juga kita nak masak air garis. Masing, tak boleh kurang masing jadi rosak. Peketuk lah panggil tu. Kelantan ni memang terkenal dengan pemakaian budu lah. Budu ni orang makan dengan ulek. Jadi orang luar hak mana hak tak aja makan budu, marilah Kelantan. Marilah Kak Yah ni. Boleh jumpa macam-macam budu. Nak budu gano. Boleh custom nak budu gano. Budu berekor, budu hak pekat, hak cair. Mani ko gano, nak gano ojak tu Kak Yah. Kedai makan ni dia masuk mula, olah mula budu ni. Dia mari ambil parti dengan Kak Yah ni. Dia balik masuk jadi boleh banyak lagi. Jadi dia beli boleh 2 lagi. Mari ambil ibu lah. Ibu memang puas hati. Kalau sepengadik ni nak main beli budu. Kak Yah nak budu hak sedap dah. Pilih adik kata budu sedap. Air naik atas merah gitu comel budu sedap tu. Budu sedap. Hak ni kalau kurang merah gini ni Kak Yah capung air garis dah. Kak Yah nak buat wicai dia. Supaya ni dia naik air comel ni. Comel ni bulu kali naik air gini. Naik air ke? Air tu bahasa itu panggil budu air pasir. Air pasir ni air garis dia naik atas gini. Nanti lama supaya ni kalau 3 bulan ya ke acur duduk sini, dia naik air gini comel ni. Hak ni tengok ya acur habis ni tak ada. Ni comel. Hak ni 3 bulan lebih ke atas. Gano terjadinya budu ni Kak Yah? Budu ni masuk budu ni pati ke bilik. Pati ke bilik. Ke bilik hak pergi depaya gini. Anak bilik hak kecil. Hak ni hak umur yo sebulan ni. Umur ada umur. Ni asyik keping ni Kak Yah bubuh ni. Asyik keping. Ni hak depaya ni Kak Yah buat asyik keping. Ya perak lah. Bukan hari dengan asyik keping. Perak. Ada tak cabaran Kak Yah jual budu ni? Persaingan lah kata. Ada juga. Ada persaingan jual. Tapi supaya Kak Yah duduk sini lah ni orang buat budu gini ni tak ada persaingan. Tak ada persaingan. Tak ada persaingan. Tak ada lah cabaran kita atas jual harga lah, main harga lah kira tak ada. So kalau misal budu ni masuk musim terkujuh ni payah dah dapat ikan bilis ni orang ke laut tak tubik ke laut. So lepas tu hujan kan. Sebab hujan. Orang ke laut pun tak boleh nak tubik ke laut ke apa. Jadi mutuhlah metal kata. Tapi kalau mutuh pun Kak Yah dak mutuh Kak Yah akan beli dengan orang lain juga. Cari budu dengan orang lain juga. Cari ikan bilis sebab kita buat minum. Ya, kalau misal Kak Yah buat budu ni kurang masing. Ada juga salah kita bubuh garis kurang masing ke apa ya. Dia jadi supaya nak ketuk lah, nak ketuk jadi bau lah. Jadi kena teliti molek lah budu ni. Bukan ikut jual tu. Ya kena kalau budu payah ni memang kena ke alah ke masing lah sikit. Sebab tu budu tu masing. Sebab itu saya bagi rosak budu Bila masing tak punah lah budu Kak Yah tak? Betul tak? Kalau tak masing tak nama lah budu.